kalau ikut ke zaman 30 tahun dulu pun dah RM10 dah. Kenapa tahun ni masih lagi RM10? Nama saya Azharuddin bin Abdullah. Kalau nama artis tu orang panggil Odeng lah. Pelukis karikatur. Perjalanan awal tu saya dari kecil lagi saya memang minat kartun. Minat baca komik dululah, dulu komik banyak. Daripada kecil tu start minat sampailah bawa ke besar ni saya bekerja dengan animasi. Pun masih lagi bekerja sebagai pelukis kartun. Jadi bila saya bekerja, saya melihat idea karikatur ni boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan yang utama kepada saya lah. Jadi saya teruskan dengan melukis karikatur. Definisi karikatur, dia melebih-lebihkan karakter yang ada pada subjek, dijadikan sebagai humor lah. Karikatur ni dekat dengan masyarakat sebab dia ada unsur hiburan. Bila sesuatu artwork karikatur tu kita tunjuk ataupun kita bagi kepada masyarakat kan, dia terhibur lah tengok karakter yang sebenar ada di wajah dia tu lah. Jadi masuk karikatur ni kita melebih-lebihkan gapo identiti ada yang ada di karakter dia tu. Tapi bukanlah kita memburukkan, kita lebih kepada mencantikkan lagi sebenarnya. Seni karikatur ni bagi saya dia sangat unik. Berbanding dengan seni lain, dia perlu siap dalam tempoh yang paling pantas. Berbanding dengan lukisan lain, macam basic dia sebenarnya adalah potret. Basic. Tapi potret ni risiko dia sangat tinggi sebab dia memerlukan ketepatan yang 100% untuk jadikan awak tu siap. Tapi dalam karikatur kita boleh ubah mengikut cita rasa kita sendiri, tapi berdasarkan apa yang kita belajar lah, dan boleh siapkan karikatur tu dalam masa yang sangat cepat. Itu adalah menyebabkan saya pilih karikatur untuk teruskan dalam karya saya. Idea tu dululah, zaman-zaman kecil dululah. Sebab kita terlalu suka dengan komik dan kartun. Dalam masa sama kita follow dulu, kalau siapa biasa kita ada komik gila-gila Ujang dulu kan. Dia ada satu space dia tunjukkan pelukis-pelukis yang terlibat. Kalau dulu tu kita meletakkan pelukis-pelukis ni adalah orang yang kita kagumi lah. Bila pelukis ni ada salah seorang tu dia buat sebagai, dia cari pendapatan untuk event ni semua kan. Dari situ saya belajar. Saya follow lah, saya start influence daripada dia lah. Nama pelukis Ambung, orang Kelantan juga. Dan saya sebenarnya tak bajet pun saya boleh jumpa dia. Sehinggalah habis belajar dulu, habis kerja, saya jumpa dia dan saya duduk dengan dia sekali untuk belajar karikatur, sehingga sampailah ni saya boleh buat sendiri. Mesej yang kita boleh sampaikan lah dalam bentuk karikatur ni, pertamanya dia adalah seni persembahan lah. Sebenarnya dia adalah seni persembahan untuk event. Biasanya saya akan terima jemputan daripada mana-mana syarikat ataupun jabatan ataupun private event selalunya, ataupun majlis nikah, birthday party, dan saya sebagai entertainment lah masa tu. Karikatur itu adalah satu entertainment kepada event tersebut. Apa yang saya perhatilah setelah beberapa tahun saya balik Kelantan, saya sebenarnya balik dengan harapan saya boleh kembangkan bakat yang ada untuk generasi muda lah. Tapi ada juga kadang-kadang pelukis-pelukis yang bukan daripada pelukis sebenarnya, tapi dia pelukis yang fake.
Itu adalah cabaran bagi saya. Dia bukan pelukis, tapi dia bila dia tengok kita boleh melukis dan buat kerja ni sebagai punca rezeki, so ada yang meniru lah. Ada yang meniru. Maknanya dia adalah bukan pelukis, tapi dia meniru menjadi pelukis seperti kita. Sedangkan ilmu yang tak ada. Itu saya panggil pelukis fake. Itu adalah cabaran lah. Sebab bila dia masuk dalam industri lukisan karikatur ni tanpa jalan yang betul, jadi dia akan merosakkan pasaran lah. Sebab saya ada terima aduan daripada customer, dia okey lukis dekat dia ni tak jadi, lukis dekat dia ni tak jadi. Bila dia mari dekat kita, dia komplain jadi saya pun jadi sangat kecewa lah, sebab orang yang buat ni adalah bukan yang pelukis yang betul. Itu adalah cabaran paling besar lah untuk saya. Selain itu, dengan zaman ni AI kan, AI pun adalah cabaran jugalah sebenarnya. Tapi itu kita ambil dari sudut positif lah. Reaksi orang ramai sangat menggalakkan lah. Kalau saya di Kelantan ni diterima dengan baik, terutamanya bila waktu-waktu cuti umum kan, cuti besar, cuti sekolah, cuti raya ke semua kan, perayaan lah, sangat-sangat diterima dengan baik lah. Sebab biasanya saya akan dijemput untuk melukis di salah satu tempat tarikan pelancong tarikan pelancong di Kelantan ni, iaitu di Kampung Raftang dan lain-lain tu saya dijemput oleh jabatan lah untuk join event dia kata. Ada satu event ni, nama dia Hari Peladang dan Penternak. Dia buat di Bacok. Dan tu bagi saya paling melekat di hati, sebab bila kita masuk ke kawasan kampung, selalunya kita duduk lukis di kawasan bandar kan. Bandar ni dah biasalah dengan orang biasa dah dengan terima karikatur. Bila kita turun ke kampung, orang kampung ni dia sangat-sangat teruja dengan lukisan karikatur, sebab dia tak aja jumpa. Mungkin dia kurang dekat ke bandar ke apa kan. Jadi bila kita turun, dia akan beratur sungguh-sungguh nak ikut. Rela beratur panjang ke apa kan. Dan Hari Penternak dan Peladang juga sekali lagi dibuat di Perak, Ipoh. Dan saya dijemput oleh Jabatan Kadar Kuala untuk sama-sama pergi melukis karikatur di sana di bawah Jabatan Kadar. Pun sama juga, beratur panjang juga. Itu paling melekat lah bagi saya. Paling happy lah masa tu. Hasil kerja seni saya ni kebanyakannya saya letak di platform Instagram lah. Dan nama Instagram saya Kora Art Studio. Dan saya sentiasa open order lah untuk masyarakat yang mana nak buat terpihak online lah, boleh terus layari Instagram Kora Art Studio lah, boleh ambil terpihak. Lokasi saya kalau hujung minggu saya akan berada di Dataran Mara, Kota Baru. Kalau orang luar dia orang panggil Uptown lah, Kota Baru kan. Kita ada booth kat sana bersama dengan peniaga-peniaga yang lain, banyak pilihan. Selain daripada tu, saya berada di galeri untuk buat terpihak lah, untuk buat terpihak online apa semua lah. Ada dekat galeri Kota Seni di Jalan Putra Semerak, Kota Baru. Sebenarnya kalau ikut harga saya, kalau dulu masa mula-mula belajar dulu, kita tak boleh nak letak harga tinggi. Okey, sebab kita tak ada ilmu yang formal dan pengalaman lah. Bila kita dah establish ni dengan betul, dan harga saya pun bermula dengan harga 50. Dia depends kepada pelukis tu sendiri. Contoh kita ambil Imuda pun pelukis karikatur, tapi harga starting dia bukan RM10, mungkin 100, mungkin 200. Saya meletakkan, mungkin saya sebab saya orang kata
bukan suruh sangat, kita relax-relax kat Kelantan saja. Starting saya adalah RM50 untuk satu sketch. Tapi bila saya turun ke dataran Mara buat promotion apa semua, saya meletakkan harga yang paling rendah RM10. Tu pun kalau ikut ke zaman 30 tahun dulu pun dah RM10 dah. Kenapa tahun ni masih lagi RM10? Sebab kita pihak untuk masyarakat dia nak menikmati lukisan tersebut secara santai. Biasanya pelancong pelancong luar apa semua, dan terus siap boleh bawa terus balik. Kalau saya letak yang harga mahal 10, benda tu akan lambat siap. Sedangkan dia nak terus bawa balik sebab RM10 ni 5 minit pun dah siap dah cukup dah untuk dia tunggu. Okey, 5 minit lukis-lukis kejap, okey. Dan yang paling best dia nak adalah yang hasil dia lah yang membuatkan dia suka tu. Sebab kalau saya punya konsep, walaupun saya bagi dengan harga RM10, tapi saya tekan ke happy ending kepada dia. Bukan kata daripada harga RM50 kita buat RM10 tapi lukisan tu hidup. Dia pun tak happy dia nak bawa balik tunjuk kat member-member ke semua, mesti dia tak happy. Tapi kita all out, kita bagi yang terbaik untuk dia supaya dia pun happy, dia bawa balik pun dengan happy. Dan mungkin dia boleh promote juga kat kawan-kawan dia, mari Kota Baru lukis dengan kora-kora. Gitulah. Okey, harapan saya kalau nak oyak pasal diterima masyarakat tu, memang kita sudah diterima dah. Cumanya khususnya di Kelantan lah, kita masih lagi ada pot yang betul-betul permanent lah. Permanent, harapan saya lah mungkin boleh dibantu oleh KJL untuk menyediakan pot untuk pelukis-pelukis karikatur, untuk menyambut kedatangnya pelancong-pelancong daripada luar. Sebab bila saya melukis di Kapur Kraftang, orang luar ni sangat memerlukan something untuk bawa balik. Dan salah satunya adalah karikatur tu lah. Bila untuk anak-anak muda yang mana yang nak cebur di bidang karikatur ni, carilah guru karikatur yang sebetulnya untuk mantapkan lagi skill yang ada tu. Bukan sekadar bila tengok orang ni boleh buat lukis, kita pun nak try buat juga, tapi dengan tak ada ilmu. So benda tu tak pergi ke mana-mana lah. Dia akan jadi merosokkan lagi industri karikatur dan pasaran. Jadi seeloknya belajarlah dengan baik, dengan betul, dan melandaskan dengan guru yang betul lah. Okey, untuk viewer jangan lupa follow kita punya account Kora-Kora Art, ada di Instagram. Jangan lupa follow media sosial Jabatan Penerangan Negeri Kelantan.